30 April 1975, dunia menyaksikan kejatuhan Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Hari itu menandakan tamatnya salah satu perang paling berdarah dalam sejarah moden, Perang Vietnam. Selama 2 dekad, Amerika Syarikat menyokong Vietnam Selatan menentang komunis dari utara. Namun, setelah berjuta-juta nyawa terkorban dan sokongan rakyat Amerika semakin merosot, Amerika Syarikat mula berundur. Tentera Vietnam Utara terus mara ke selatan, dan menjelang Mac 1975, mereka sudah menghampiri Saigon. Saigon menjadi kota dalam ketakutan, rakyat panik, tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kedutaan Amerika menjadi pusat pelarian, ribuan rakyat Vietnam menunggu peluang terakhir untuk keluar. Operasi Frequent Wind dilancarkan, pemindahan tergesa-gesa melalui helikopter dari bumbung bangunan. Tangisan, jeritan, dan kekecohan berlaku, tidak semua sempat diselamatkan. Pada pagi 30 April, tentera Vietnam Utara masuk ke Saigon tanpa banyak tentangan. Bendera Vietnam Selatan diturunkan, digantikan dengan bendera merah bintang kuning. Presiden terakhir Vietnam Selatan, Duong Van Minh, menyerah kalah tanpa syarat. Perang Vietnam berakhir, tetapi luka dan trauma kekal dalam jiwa berjuta orang. Kejatuhan Saigon bukan sekadar penamat perang, tetapi permulaan era baru di Vietnam, satu negara, satu sistem.